Dalam dunia yang semakin maju ini, teknologi bukan lagi pilihan, tetapi ianya adalah keperluan. Namun, tanpa ilmu di hati, ke mana arah generasi kita? Di sinilah segalanya bermula. Dunia yang sibuk dengan kemajuan teknologi yang telah mengubah cara generasi hari ini belajar, berkomunikasi dan menjalani kehidupan. Selain itu, pelajar juga boleh mengakses maklumat tanpa had. Contohnya, pelajar boleh mencari nota, artikel dan video pendidikan di dalam internet. Namun, di sebalik kemudahan ini, masih ramai yang mereka menggunakan teknologi tanpa menanam ilmu di hati. Hakikatnya, apabila ilmu dipandu dengan nilai dan dimanfaatkan melalui teknologi, lahirlah generasi yang bukan sahaja celik digital, malah berakhlak, berwawasan dan mampu mengubah masa depan. Susah Hal tu. Kau kenapa kasih? Aku nak buat ains ni. Buat ains? Kau kena ains ke? Bukan tu. Bukan habis tu? Alah, isi ains dalam talian tu. Oh, kenapa kau tak ada tiga? Ya weh, susah weh. Dulu elok saling dekat. Letak judul buku dekat ni, kod nilam tu. Sekarang kan nak dalam talian bagai. Betul. Yang ni senang je. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan langkah-langkah pengisian bahan bacaan nilam di dalam sistem AINS dengan mudah dan betul. Pertama sekali, buka pelayar internet pada peranti anda. Selepas itu, cari laman web AINS pada ruangan carian. Setelah masuk ke laman web AINS, anda perlu log masuk terlebih dahulu. Sekiranya anda belum pernah mendaftar, anda boleh menggunakan akaun baharu. Bagi yang pernah menggunakan sistem ini sebelum ini, sila log masuk menggunakan akaun yang telah didaftarkan. Inilah paparan selepas berjaya log masuk ke dalam sistem AINS. Seterusnya, klik pada bahagian AINS seperti yang ditunjukkan pada skrin. Kemudian pilih jenis sumber bacaan yang bersesuaian seperti e-book, artikel, jurnal dan lain-lain. Bagi contoh ini, kita akan memilih kategori artikel dan jurnal. Di bahagian ini terdapat beberapa ruangan seperti tajuk, tarikh dan maklumat lain yang perlu diisi. Anda juga dapat melihat terdapat ruangan yang mempunyai tanda bintang dan ruangan tanpa tanda bintang. Ruangan yang mempunyai tanda bintang adalah wajib diisi, manakala ruangan tanpa tanda bintang tidak wajib diisi tetapi digalakkan untuk dilengkapkan. Seterusnya, masukkan tajuk bahan bacaan yang telah dibaca. Kemudian, pilih kategori bahan bacaan yang sesuai. Sebagai contoh, saya memilih kategori cerpen. Selepas itu, isi bilangan muka surat berdasarkan bahan bacaan tersebut. Kemudian, masukkan nama penulis dan penerbit bahan bacaan. Seterusnya, isi tahun terbitan dan pilih bahasa bahan bacaan yang telah dibaca. Apabila selesai, klik butang seterusnya. Pada bahagian ini, anda perlu menulis rumusan berdasarkan bahan bacaan yang telah dibaca. Pastikan rumusan yang tulis mempunyai sekurang-kurangnya 10 kata perkataan. Sekiranya paparan bertukar kepada warna hijau, ini menunjukkan jumlah perkataan yang ditulis telah mencukupi. Selepas itu, isi pengajaran atau nilai murni yang diperoleh daripada bahan bacaan tersebut. Kemudian berikan penilaian anda terhadap bahan bacaan yang telah dibaca dan klik seterusnya. Sekiranya anda mempunyai gambar bahan bacaan tersebut, anda boleh memuat naik gambar pada ruangan yang disediakan. Kemudian, inilah paparan semua maklumat yang telah diisi sebentar tadi. Pastikan semua maklumat adalah betul dan lengkap. Selepas itu, klik hantar dan tekan pasti. Wah, tahniah saya ucapkan kepada anda semua kerana telah berjaya menambah koleksi bahan bacaan dan menimba ilmu baharu pada hari ini. Akhir sekali, anda semua perlu klik pada ikon 3 garisan dan pilih log keluar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, ilmu memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang lebih baik. Apabila ilmu disemai di hati dan teknologi menggunakan dengan bijak, generasi muda mampu menjadi lebih kreatif, berdaya saing dan bersedia menghadapi masa depan. Saya Muhammad Alif Hakimi bin Hairudin daripada TVPSS SMK Seri Desa. Itu sahaja laporan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.